Jadi untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Perahlian Tenaga dan Transformasi Air ataupun PETRA sentiasa terbuka dan mengalu-alukan cadangan pembangunan projek loji janakuasa solar di badan dan permukaan air termasuk Tasik Semula Jadi, kawasan Lombong dan bekas Lombong sedia ada. Dalam konteks Hala Tuju dan Kawal Selia bekalan elektrik hijau, PETRA telah membuat dua penyesuaian dasar yang penting untuk menggalakkan loji janakuasa solar di badan dan permukaan air, iaitu pertama, untuk mewujudkan kategori khas solar terapung atau dengan izin floating solar di bawah program solar berskala besar LSS. Yang ini sebagai contoh untuk LSS kelima daripada 2000 megawatt yang kita buka untuk keseluruhannya, 500 megawatt itu adalah untuk solar terapung. Dan untuk LS5 Plus pun kita juga gandakan, iaitu 500 lagi megawatt untuk secara floating solar. Manakala perkara kedua adalah untuk membuka pemasangan solar di badan dan permukaan air di bawah program Solar for Self-Consumption ataupun SELCO dengan izin. Jadi PETRA berpandangan bahawa pembangunan projek loji janakuasa solar yang memanfaatkan kawasan brownfield dengan izin ini dapat mengelakkan penembus gunaan tanah selain membolehkan kawasan tanah sedia ada digunakan untuk aktiviti ekonomi lain yang juga produktif seperti untuk tujuan pertanian atau agro makanan dan juga industri. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertuan.